sejahtera bertemu kembali. Okey, sekarang ni masuk inland sea, masuk desert lah. Daripada rumah sampai ke sini dah lebih kurang 60 lebih kilometer lah, 65 kilometer. So perjalanan lagi 25 kilometer nak sampai ke destinasi. Tujuan hari ni nak pancing lah, memancing. Hari ni petang ni, dah 2 petang lah sini. Sini maghrib awal sikit, 4.50 macam itu. Jadi kalau sempat sampai nak pancing dululah sebelum maghrib. Plan hari ni nak bermalam 1 malam. Tengok macam mana perjalanan. Okey, jumpa lagi nanti. Okey, dah sampai separuh jalan ni. Nak tunjuk tempat padang pasir ni. Memang keliling padang pasir. Ujung sana laut, ujung sana. So ni dia keadaan kereta kat sini. Memang keliling, tak ada kereta, tak ada orang. Memang betul-betul tengah-tengah padang pasir lah. Okey, sambung balik. Yep. White big. Okey, dah sampai tepi laut ni. Ramai orang pancing kat sini. Sebelah sana pun ada. Semua cutting ni. Tadi ada dapat ikan besar-besar juga. Okey, kita first cast insya-Allah. Assalamualaikum. Very good. Alhamdulillah. Good. Alhamdulillah. Excuse me, I have a question. Yeah. Because this is first time at this area, because actually I came from KSA. Yeah. And I want to ask, here there is hamur here or only kingfish? Hamur, we got 1 hamur already, I think. Oh. The white, you just got. You can Okay, see and that. this place is, I mean, because they told me there is only kingfish and Kingfish, kingfish, wingfish. and even hamur. Cham, there Hamur, is yeah. maybe Yes. I think we got one. the white one, huh? Yeah, Thank you so just much. check. Yeah. Okay, belum ada rezeki lagi. Bismillah. Paling dalam 50 meter dapat sampai.
Dapat. Oh, dapat ni rasa. Ui, dapat. Wow. Wow. Alhamdulillah. Oh, lawan kuat. Alamak, terlepas. Wow, big fish. Okey. Okey, kita layan dia kejap. Saya ingatkan dapat ikan tadi. Rupa dia dapat. Nampak ikan besar ni. Yang besar. Okey, twin fish. Ikan talang ni. Tapi memang besar lah. Congratulations. Dia dah dapat 3 ekor dah. 3 ekor. Okey. Bismillah. Okey, dapat lagi. Aduh, terlepas. Okey, dah tukar umpan. Biru dengan silver. Macam ni. Ini berapa gram? 40 gram. Okey, kita tengok. Bismillah. Alah, tak jauh. Ui, dapat aja dia. Dapat aja dia. Oh, terlepas. Banyak kali dia dapat tu. Tadi orang ni. Oh. Okey, kita layan ni. Ikan besar ni. Melengkung joran besar ni. Tengok ikan apa dapat. Oh, a lot lah. Itu melompat-lompat ikan ni. Big fish.
Mereka ada senyum. Besar ni. Tengok ikan apa naik. Belum nampak lagi. Big fish ya? Wah, dia kata ikan besar ni. Apakah ikan yang ada? Sana ramai orang mancing tu. Belum kelihatan. Dah dekat dah. Dah dekat. Ni dia ikan. Oh, kena body lah padan lah. Okay, ikan queen fish. Agak besar lah. Ini 2 kilo lebih ni ada. 3 kilo. Congratulations. Ha? Okay, dia minta tukar. Dia dah penat dia tu. Ikan dia banyak. Saya ingat 5-6 ekor lah. Ikan besar-besar pula. Dia kata tukar kejap. Tukar joran. Tired? No, not third. Oh, left side dah. Oh. Tengok tu. Oi. Berat tu. Woo. Oi. Berat. Jerit joran. Ni joran orang. Dia bagi rasa. Menarik tu. Belum nampak lagi. Apakah ikan ni? Okey, dah nampak dah. Dah nampak. Tengok apakah ikan ni. Adakah queen king? Alamak. Queen lah, queen. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh, many queen lah. You want this one? No, it's okay. Sure? It's okay. No. It's yours.
Thank you. Banyak dia ikan. How many already? 6? Yeah, maybe 10. I don't know. 10 now? I give people, you know. Yeah, okay. This one. Good. Ada luck lah dia baling. Ambil spot dia tengok. Mungkin nak kena besar lagi lah. Apa? Ada. Dapat. Alhamdulillah. Spot dia yang dapat. Tapi kecil lah kot. Dia tak melawan sangat. Hai. Wait. Sangkut. Wassalam. Okey, tukar umpan. Sekarang ni jam 4 petang. Belum lagi ada hasil. So kita cuba lagi sekali. Bismillah. Mana ni? Tak nampak. Macam ada. Tapi tak ada lawan ni, mungkin sangkut. Sangkut dah ni. Sangkut. Sangkut tali mungkin ni.
Many hours later. Alhamdulillah. Buat apa ni, mi segera. Bolehlah makan sikit. Bismillah. Alhamdulillah. Okey, malam ni tidur bukan di kemah tapi dalam kereta. Dah set up untuk tidur dalam kereta lah. Macam ini. The next day. Assalamualaikum, selamat pagi. Okey, ni hari kedua ni mancing. Sekarang ni dah tak senang hati ni. Sebab apa? Air pasang. Tengok ni kereta. Kereta ni antara air dalam belah kiri dengan air dalam belah kanan. Dah jadi tak senang hati nak memancing. Tak tahu apa jadi. Ni air pasang dah ni. Pasang penuh lah. So dah stuck sini. Dah tak boleh gerak lah. Nak kena tunggu air surut pula. Air surut pukul berapa tak tahu lagi. 3-4 jam lagi kot. Okey. Approximately 10 hours later. Okey, setiap kali off-road kena cuci kereta, cuci bawah kereta sebab kalau tidak karat. Okey. Yes, mam. Assalamualaikum. Nakupenda na kumisi. Kwa kazi huku. Nakutamani nitakuja kuona soon. Okay.